Tak payah, dia orang organizer tak payah, organizer lari. Dulu ada pernah sekali kita show balik daripada Sabah Sarawak, kita buat tour Sabah Sarawak tahun 87 88 tu. Kita balik pakai beli tiket sendiri. Hotel kita orang lari malam. Tak payah, dia orang organizer tak payah, organizer lari. Masa tu kita orang duduk di Kuching. Jadi kita orang lari keluar daripada hotel tu, pergi ke hotel lain, besok pagi nak balik tak boleh kerana Christmas. So tiket habis, tunggu lagi hari yang lain, telefon kawan masukkan duit. Dekat ni kita nak beli tiket flight, beli flight tiket ni macam mana, duit tak ada apa semua. Pinjam. Lepas tu balik, beli tiket sendiri dan balik ke Kuala Lumpur. Ini sejarah yang kita lalui sangat teruk jugalah kan. Tapi macam mana, itulah permulaan pengalaman yang pahit. Tetapi sebenarnya itu menjadikan kami lebih tough, lebih kuat, lebih nak mengenali manusia-manusia lain yang nak buat konsert-konsert ni.